Assalamualaikum, Laus. Esok abang ni tak kerja tau. Aku tak kerja esok. Isteri aku dengan anak aku kena bunuh dekat rumah. Aku balik-balik tengok pintu tu buka apa semua. Tengok bini aku melimpah darah. Anak aku pun kena bunuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malam Sabtu lepas, satu kejadian tragis menggoncang komuniti di Kampung Sekolah Juru, Bukit Mertajam. Dua beranak, seorang wanita berusia 51 tahun dan anak perempuannya yang berusia 11 tahun, ditemui maut di dalam rumah sewa mereka. Dalam video ini, kami bentangkan kronologi kejadian, laporan forensik yang didedahkan setakat ini serta perkembangan siasatan polis. Semua fakta diambil daripada laporan media rasmi dan kenyataan polis. Video ini bertujuan untuk laporan berita dan pendidikan, tiada unsur fitnah atau grafik. Semua fakta berdasarkan laporan rasmi. Kronologi. Sabtu, kira-kira jam 7.30 malam, suami 57 pulang dari kerja dan menemui isterinya di dapur tingkat bawah. Anak perempuannya ditemui di tingkat atas. Suasana di tempat kejadian digambarkan mengerikan. Polis dipanggil serta-merta. Polis menutup kawasan untuk siasatan forensik dan merakamkan bukti. Susulan siasatan awal, lelaki itu ditahan dan dibawa ke mahkamah. Reman dikeluarkan selama 7 hari bagi membantu siasatan. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Proses bedah siasat dilaporkan selesai sekitar jam 4.30 petang pada Ahad. Forensik dan punca maut. Menurut pakar forensik yang ditemui media, punca maut bagi kedua-dua mangsa adalah tetakan pada bahagian belakang/leher. Laporan bedah siasat menunjukkan kecederaan teruk dan pakar menyebut kemungkinan tetakan berlaku pada masa yang hampir sama, menunjukkan satu pelaku mungkin terlibat. Terdapat juga tanda-tanda pergelutan yang terbukti melalui kecederaan pada tangan. Beberapa laporan media juga menyebut pasukan siasatan menemui sebilah pisau dalam semak berdekatan. Ia dirampas sebagai bukti untuk ujian forensik. Tindakan polis dan status undang-undang. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan, membunuh. Ketua Polis Pulau Pinang mengesahkan penahanan dan reman. Bagaimanapun pegawai polis menegaskan siasatan masih berjalan dan motif rasmi belum diumumkan. Reaksi komuniti dan keluarga. Komuniti setempat dilaporkan hibah dan terkejut. Ahli keluarga telah menuntut jenazah dan pengebumian dilaksanakan di Kampung Masjid Jeneri, Sik, Kedah selepas proses bedah siasat selesai. Laporan media menyatakan suasana pengebumian penuh pilu dan hujan rengai. Perkara yang belum disahkan dan persoalan utama. Perkara yang masih belum disahkan secara rasmi oleh polis, motif sebenar kejadian, sama ada suspek yang ditahan adalah pelaku tunggal, keputusan lengkap ujian forensik, DNA, cap jari, analisis pisau. Kami akan kemas kini sebaik polis mengumumkan keputusan rasmi. Bagi saya, orang kata, saya memang tak boleh terimalah atas kematian adik saya macam ni. Saya mintalah doa dari semua, dipermudahkanlah kalau boleh. Lepas tu, kalau boleh, dapat yang pelaku tu bawa ke pusat pengadilan. Hukuman yang setimpal lah kalau saya minta apa yang berlaku ke adik saya. Setimpal lah. Memang tak dapat terima benar. Tak boleh terima. Mati adik saya terlalu kejam. Saya jumpa adik saya last masa hari raya lah. Hari raya saya jumpa. Lepas tu last saya call dia masa tangan saya patah lah. Saya minta bantuan dia lah sebab dia kan ejen insurans. Jadi saya nak tahu selok-belok insurans lah. Macam mana nak pergi step-step dia lah kan. Sebab saya claim so-so. Saya jatuh dalam kilang. Tangan saya patah. Jadi saya minta tolong dia. Dia cakap tak apa bang. Nanti dia balik. Dia akan selesaikan. Tapi balik dah jadi macam ni. Arwah ni seorang penyayang, seorang periang. Dia pernah jadi guru teknika. Dia seorang penyayang. Dengan pergaulan masyarakat pun rasa dia kat sini pun dengan duduk Penang ni pun dia, aku kata, persatuan penjajah.
aktif. Aktif. Dia memang aktif. Jelah. Dia tak pernah cerita masalah dia. Jadi pun saya pun tak mau tahu hal rumah tangga dia. Apa masalah rumah tangga dia saya tak tahu. Dengan suami dia ni pun dia kahwin dulu pun saya tak tahu. Kalau jumpa pun dia tak pernah sembang dengan saya. Jadi saya tak tahu masalah apa. Ini adalah kisah tragis yang menyentuh banyak pihak. Kami menasihatkan semua pihak agar mengutamakan fakta rasmi, menghormati keluarga mangsa dan mengelak spekulasi. Sekiranya anda mempunyai maklumat yang boleh membantu siasatan, hubungi polis, jangan sebarkan spekulasi di media sosial. Untuk perkembangan lanjut, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Jika anda mahu kami ikuti perkembangan siasatan sehingga kes selesai, komen kemas kini di bawah. Sila like dan kongsi dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih kerana menonton. Semua fakta dalam video ini disokong oleh laporan akhbar rasmi, sumber dipaparkan di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.